Contoh teman, kalau anda pergi surau ataupun masjid, kalau bosan kita buka laci ataupun buka robok ni, lepas tu kita ambil Quran kan. Alright. Okey, boleh berjalan, lepas tu pergi dekat meja dan kemudian kita carilah tempat-tempat yang macam susah kan nak baca kan. Quran ni best juga kalau tengok ni, ada warna-warni siap. Okey, dekat sini tuan. Ni. Yes, muka surat 122 muka surat 122 dekat area sini. Baik, ni surah apa ni? Suratul Maidah ayat yang ke-89. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Cuba perhatikan. Billaghwi. Okey, ni kadang-kadang kita tersalah sebut dengan sebutan qalqalah. Billaghwi. Lagwi. Okey, so hilangkan billaghwi fi. Billaghwi. Okey, so hati-hati. Ghin keluar daripada kerongkong bahagian atas.